tak boleh define. Tapi rasa tu ada rasa. Tapi rasa sebelum ni dia rasa dia lebih rasa hujung tu. Hujung tu dia lebih Kacang ah. rasa kacang ni hujung tu dia lebih. Dia rasa lebih lagi. Dia rasa kacang lebih. Tak nampak. Ini kan. Ataupun Wih. Ayam ni. aku nak kena serantar semayang ni. Okay, Assalamualaikum. Ini welcome to Hampa Tahu Tak Podcast, Random Podcast. Bersama kita tetamu jemputan Mr. Ridwan. Dia yang katanya Abang Jo Terinda-rinda buat data macam-macam tak ada apa yang berlaku. Pak. Okay. Terima kasih Abang Jo sebab jemput saya ni lah. Okey. Sedap lah dapat ayam stacur ni first time dapat asal. Boleh makan. Alhamdulillah makan pun dapat. Orang cakap minum pun dapat. Alhamdulillah. Cuma hari ni kita nak tanya Abang Jo lah. Buat biasa. Hamba anggap je tak ada pun. Macam apa yang Bang Jo rasa ni, orang cakap apa, dari segi dengan orang cakap kuasa membeli lah, kuasa membeli pada zaman lah ni yang makin keras ni. Dari segi produk ni Abang Jo rasa Abang Jo nak apa yang Abang Jo nak buat untuk tackle orang cakap market ni. Hang rasa macam mana? Siut lah. Apa yang hang rasa? Lah ni yang Banjo perasan memang slow. Ekonomi kuasa membeli dia slow. Masa nego kat stadium tu pun ramai mungut. Bukannya Banjo drop sale, tapi kat stadium tu ramai yang mungut kan. So kat situ kesimpulan dia kuasa membeli ni slow lah. Drop lah, kurang orang takut nak beli. So rasanya dalam orang cakap dalam masa terdekat ni lah, kalau kita nak tackle, kalau kita rasa nampak kuasa membeli Abang Jo rasa macam mana? Adakah rasa perlukah untuk orang cakap apa? Nak buat packaging baru kah, dengan harga yang baru kah, ataupun kah macam mana? Tak, yang penting marketing ya. So Abang Jo rasa memang nak fokus marketing lah. So lah ni yang penting makan dunia F&B ni, yang penting sedap. So kalau kita dah buat tu, kita dah rasa memang sedap, ataupun kalau kita boleh survey ramai orang cakap sedap, so kita maintain macam tu lah dia punya kesedapan dia tu. So bila dah sedap, yang penting marketing lah, nak panggil orang supaya minum, rasa dia sedap, dia akan repeat. So bila ramai orang rasa ada repeating tu, situ yang penting dalam bisnes, repeating sale. Tu bagaimana pula dengan orang cakap lah yang yang tak ada kuasa sangat untuk membeli tu? Macam mana, adakah dia peluang depa untuk rasa Banjo punya ni? No. Bukanlah bagi aku rasa macam mungkin depa RM10 ni tak pastilah harga berapa ni. Okey, RM10 ni terlalu berat bagi depa. Tak. Mungkin adakah depa peluang untuk dapatkan dengan harga RM5 ataupun ayat-ayat lain? Tak. Yang pilihan yang selain Ya, daripada pistachio. Kalau makanan lain daripada yang lain ni, macam pistachio ni, tak ramai orang. Mana ada orang jual di jalan. So bila kita market, kita buat iklan viral, orang yang tak ada duit pun dia akan impun duit bro. At least sekali dia rasa dekat RM10 ni dia boleh. Carrot Amin tu pun harga gila-gila, orang teringin nak pergi. At least sekali dia rasa cukup dah. Tak payah kita kena tap market yang ada sekeliling kita tu, bagi semua rasa. Lepas tu biar mereka repeat keliling tempat tu. Itu ya bisnes So yang dia konsisten lah. Konsisten lah. Yang penting orang tak rasa dan nama. Yang penting orang panggil orang rasa. Itu lah. Nak panggil orang tu yang kena idea, nak kena buat marketing bagi viral. Adakah dengan anak